Hai, selamat petang semua. Okey, hari ini saya di Foyer Library, iaitu daripada program Blood Donation Program yang dikolab oleh KPC Perlis dan Kedah. Okey, nama saya Sri Ganesh. Okey, saya adalah wartawan untuk blood donation hari ini. Okey, apakah kelebihan akan buat blood donation ni, Kak? Sebab blood donation ni sebab nak selamatkan nyawa lah. Sebab macam kita tahu kan, kalau kita demam darah ni banyak yang kita boleh selamatkan banyak nyawa. So, berapa lama akak buat blood donation ni, Kak? berapa lama maksudnya? Sebelum ni akak pernah buat ke atau macam tu? Sebelum ni saya pernah buat 2 bulan lepas kalau tak silap. Okey, hari ini saya adalah wartawan untuk blood donation program pada Selasa ni. Okey, dari sini kita ada AJK program, iaitu Saya Aina Sakina dari KPC Perlis dan sebagai AJK makanan. Okey, sebagai AJ makanan, apakah akak berasa dari pagi pukul 10 sampai pukul 5 program ni, dalam pada tu apakah keburukan yang akak menghadapi masa nak buat blood donation ni? Program ni kan, bagi saya keburukan untuk program ni adalah di mana kekangan masa disebabkan program ini pada hari Ahad. Jadi seperti ditahulah, pelajar UM pada hari Ahad sibuknya kuliah. Jadi ada dapat beberapa AJK yang terlibat dengan program lain kelas. Jadi untuk program ni kita kekangan masa dan waktu untuk AJK datang bertugas. Bagaimana KPC Kedah dengan Perlis collab buat program ni? Adakah ni begitu senang untuk buat ataupun susah untuk dari KPC? Bagi saya KPC Kedah dan Perlis senanglah untuk berkolaborasi. Mungkin disebabkan masing-masing negeri dari utara, jadi mudahlah bagi KPC Perlis dan KPC Kedah untuk berkolab melangsungkan program pada hari ini. Okey, terima kasih.